Hello Dr. Harun, buat apa ni? Tak ada. Nak beli semangka je. Buah-buahan. Buah-buahan. Apa ni doktor biasa makan kat sini? Nak kata biasa tak lah. Tapi memang selalu singgah Nisun. Nak beli teh tarik sikit. Makan buah-buahan. Cuaca pun tengah panas sekarang kan. Jadi singgah sekejap lah. Okey, boleh saya join doktor? Silakan. Okey. Sebagai bakal calon Nisun, anda dikatakan mungkin menggantikan Prof. Faisal ya. Dan beliau dikenali sebagai makcik magnet pasal begitu mesra dengan makcik-makcik di kawasan ini. Apakah anda dapat menjadi seorang makcik magnet seperti beliau ataupun anda mempunyai rancangan atau plan lain? Susah untuk menggantikan cara-cara Prof. Faisal sekian lama ini. Memang hasrat saya lah untuk cuba sedaya upaya untuk membangunkan masyarakat, untuk membantu mereka yang di Nisun, demi membawa kebaikan kepada daerah Nisun ini. Sebenarnya, mengapa anda berhenti sebagai NMP dan mengapa anda kemudian memasuki sebuah parti politik? Niat saya sebenarnya untuk membawa kebaikan kepada Singapura dan juga masyarakat secara amnya. Itu merupakan niat tulus, niat ikhlas. Saya rasa bagi mereka yang sudah pun dapat peluang rezeki, bagi diri mereka sendiri, memang menjadi tanggungjawab untuk memberi kembali kepada masyarakat, memperbaiki masyarakat dan mendekati masyarakat demi membawa kebaikan bagi semua, tidak kira bangsa, agama dan sebagainya. Antara isu-isu yang penting yang ingin saya mengutarakan ialah akses kepada pendidikan, akses kepada isu-isu kesihatan, kemudahan-kemudahan kesihatan kita, terutama sekali kesihatan mental dan isu mobiliti sosial. Anda satu-satunya pakar psikiatri Melayu Islam di Singapura yang buat masa ini. Mungkin kenapa tak ramai yang mencuburi bidang ini? Sebenarnya untuk jadi pakar psikiatri ini dari segi latihan makan bertahun lah. Bukan senang untuk jadi seorang pakar perubatan, terutama sekali dari segi pakar perubatan psikiatri. Mungkin dari segi bilangan doktor yang sedia ada di Singapura dari masyarakat kita mungkin masih berkurangan, dan kita perlu syorkan bagi anak-anak kita yang mungkin beraspirasi untuk menjadi seorang doktor dan juga pakar-pakar tertentu